Bismillahirrahmanirrahim. Ayat-ayat sains dalam Al-Quran. InsyaAllah kali ini kita cuba melihat firman-firman Allah Subhanahu Wa Taala yang ada kaitan dengan sains, di mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutnya supaya manusia membuat kajian bagi orang yang mampu mengkaji, dan orang yang macam kita ni, kita baca hasil kajian manusia itu, kita boleh melihat tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Kita boleh melihat bagaimana Allah yang maha berkuasa. Kita boleh melihat bagaimana Allah maha bijaksana. Kita boleh melihat bagaimana Allah Ta'ala maha teliti. Allah maha mengetahui daripada kajian-kajian kita itu. Kerana semua benda ini dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ayat yang saya pilih hari ini ialah daripada surah Al-Baqarah ayat 164. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi. Yang pertama Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala cipta langit dan bumi. Ini kita boleh buat kajian. Kita boleh buat kajian. Wakhtilafil laili wan nahar, dan perselisihan malam dan siang. Dua. Dan kapal-kapal yang berlayar di lautan membawa perkara-perkara yang memberi manfaat kepada manusia. 3. Dan air yang Allah Ta'ala turunkan dari langit, yang mana dengan air itu Allah Ta'ala menghidupkan bumi yang mati, yang kering kontang. 4. Dan Allah melebarkan atau membiakkan semua binatang-binatang. 5. Dan menolak angin dan awan. Tiup angin dan menggerakkan awan. Antara 6 dengan 7. Yang berada antara langit dengan bumi. Semua ini benar-benar mempunyai tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, bagi orang yang mau menggunakan fikiran, orang yang ada akal. Benda ni orang yang ada akal saja yang boleh nampak. Nampak kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala, ketelitian Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana ini akan menambahkan iman kita apabila kita buat kajian. Sikit untuk siri yang pertama ni. Yang pertama Allah Ta'ala sebut tentang ciptaan langit dengan bumi. Allah cipta langit dengan bumi. Langit dengan bumi yang kita sedap, kita lahir ke dunia, langit dengan bumi dah ada. Pada fikiran orang biasa, dia kata bumi dengan langit ni jadi dengan sendirinya.
Kan? Tapi Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala cipta. Ini kita akan perhati, insyaAllah, dalam siri-siri yang berikutnya. Kemudian Allah Ta'ala sebut tentang malam dengan siang. Bagaimana terjadinya malam. Itu juga dalam ilmu sains kita boleh belajar. Dan bagaimana terjadinya siang. Siang, malam masuk dalam siang, siang masuk dalam malam. Dan kita boleh kira ada negeri-negeri pada musim-musim yang tertentu malam hanya berapa jam sahaja. Kita kata 5-6 jam sahaja malam. Tetapi siang sampai berbelah-belah jam. 19 jam, 18 jam. Ini semua ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dan malam dan siang ini juga kita manusia boleh buat kalender. 1 tahun ada berapa hari. Untuk kalender Hijrah berapa hari. Kalender Masihi berapa hari. Dia ada bilangan-bilangan dia yang insya-Allah kita akan halusilah lagi pada siri-siri yang akan datang. Allah Ta'ala juga menceritakan bagaimana kapal-kapal yang berlayar di lautan yang membawa manfaat untuk manusia. Kapal-kapal ini sekarang ni zaman kita dibuat daripada besi. No? Dulu daripada kayu, sekarang daripada besi. Tapi tak tenggelam. No? Tak tenggelam. Dia ada orang-orang yang mengaji bahagian kejuruteraan. Mereka membuat kapal, walaupun kapal tu besar, tapi kapal tak tenggelam. Dan bagaimana? Tapi kalau kapal tu pecah, patah, kapal tu akan tenggelam. Seperti berlaku pada kapal Titanic. Dan kapal-kapal yang diserang oleh musuh. Boleh tenggelam. Kan? Jadi semua tu ada ilmu sains di situ. Yang boleh kita pelajari lah. Mengikut bidang masing-masing kita lah. Kemudian Allah menyebut air, hujan yang turun daripada langit. Dengan air hujan itu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Kita boleh tengok perbezaan musim kemarau. Air tak ada. Tanah kering kontang. Mari hujan, pokok-pokok naik subur. Bagaimana tiap-tiap hari kita kena siram tanaman-tanaman kita. Mana dengan air itu boleh menghidupkan bumi yang mati, Allah Ta'ala kata. Dan ini juga dalam ayat-ayat yang lain Allah Ta'ala kupas lagi. Kupas lagi. Kita mengaji sekolah sains di sekolah rendah dulu bagaimana pokok-pokok membuat makanan. Melalui akar dia menyedut makanan tu, di antaranya air. Air. Kemudian tentang binatang, ya Allah, binatang banyaknya binatang. Binatang ternak, binatang liar, jenis serangga, jenis binatang kecil-kecil, jenis burung. Cukup banyak. Allah Ta'ala buat semuanya ada faedah. Apabila kita teliti, kita melihatnya dengan fikiran, melihat kekuasaan Allah, kita akan dapat melihat kelebihan Allah Ta'ala menjadikan binatang. Maknanya tu yang kita dah baca, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Alam binatang pun kita tak boleh nak tembus semua. Hak binatang dalam laut tu, hak ikan-ikan, jenis macam-macam ikan lagi. Di zaman kita sekarang ni banyak info-info tentang binatang yang kita tak pernah tengok. Ini semuanya ciptaan Allah SWT.
Dan juga Allah Ta'ala juga menceritakan tentang angin. Jenis-jenis angin dalam Quran ini ada yang sehingga ada yang menjadi taufan, ribut. Ada angin yang elok. Begitu juga awan, berjenis-jenis awan. Ada awan yang mendatangkan hujan, ada awan yang mendatangkan bala pun ada. Dan kita boleh tengok bagaimana cantiknya awan menghiasi pandangan kita di angkasa sana. Itu di antara benda-benda yang Allah Ta'ala sebut, yang Allah Ta'ala tutup ayat itu dengan kata la ayatil liqaumin ya'qilun. Benar-benar mempunyai tanda-tanda kekuasaannya bagi kaum yang menggunakan akal. InsyaAllah kita termasuk dalam golongan ini. Apabila kita baca ayat-ayat yang macam ni, kita akan perhati ciptaan-ciptaan Allah SWT ni. InsyaAllah. Wallahu a'lam.